Demi mendapatkan beasiswa, seorang pelajar tahun pertama terjebak dalam hubungan gelap yang tragis dengan rektor universitinya. Di Bandaraya Shah Alam pada suatu pagi yang cerah, jalan menuju ke kampus Universiti Maritim Malaysia sibuk dengan kenderaan. Suara riuh rendah para pelajar baharu yang datang untuk mendaftar kedengaran di sana-sini. Dalam keramaian itu, seorang gadis bertubuh kecil dengan rambut panjang yang diikat kemas dan wajah naif berusia 18 tahun memeluk erat beg kainnya yang sudah lusuh. Itulah Aisyah. Pelajar baharu ini baru sahaja meninggalkan kampungnya yang miskin di Kuala Selangor untuk melangkah ke Menara Gading dengan 1001 impian dan harapan. Sejak kecil Aisyah sudah biasa dengan kehidupan yang susah. Ibu bapanya bekerja sebagai petani membanting tulang 4 kerat di sawah dengan pendapatan yang tidak menentu. Namun mereka sentiasa percaya bahawa hanya pelajaran yang dapat mengubah nasib anak perempuan mereka. Apabila Aisyah menerima surat tawaran untuk jurusan pentadbiran perniagaan di Universiti Maritim Malaysia, dia menangis dan ketawa pada masa yang sama. Kegembiraan itu datang bersama kebimbangan. Dari mana hendak cari duit untuk yuran pengajian dan bagaimana dia akan hidup di bandar besar ini? Keluarganya mengumpulkan wang simpanan dan meminjam daripada saudara mara cukup untuk Aisyah mendaftar. Namun perjalanan selepas ini masih kabur. Pagi itu selepas selesai urusan pendaftaran, Aisyah menarik beg pakaiannya yang lama ke kolej kediaman. Koridor kolej sudah sesak dengan orang ramai gelak tawa bercampur dengan keluh kesah. Biliknya dikongsi bersama seorang lagi pelajar perempuan, Siti, yang berasal dari Terengganu. Siti setahun lebih tua daripada Aisyah, seorang yang ceria dan peramah. Sebaik sahaja bertemu, Siti terus tersenyum. Awak orang baru ya, mari saya tolong angkat barang. Mesti penat kan? Aisyah menjawab dengan malu-malu. Ya, saya Aisyah. Penat sikit tapi gembira sangat. Saya tak pernah tinggalkan kampung lama macam ni. Siti yang sudah biasa hidup berjauhan dari keluarga pantas menjadi kawan rapat Aisyah. Mereka berdua berbual sehingga petang berkongsi impian sebagai seorang mahasiswi. Di mata Aisyah terpancar keinginan yang membara untuk belajar bersungguh-sungguh dan mendapatkan beasiswa agar dapat meringankan beban ibu bapanya. Lewat petang itu, satu pengumuman kedengaran dari pembesar suara di seluruh kampus. Esok pihak pengurusan universiti akan mengadakan sesi suakenal bersama pelajar baharu di Dewan Besar. Tuan Rektor akan menyampaikan taklimat mengenai tawaran beasiswa penuh untuk pelajar cemerlang. Seluruh kolej kediaman menjadi riuh. Bagi kebanyakan pelajar ia hanyalah maklumat biasa. Tetapi bagi Aisyah jantungnya berdegup kencang. Beasiswa. Kalau aku dapat, mungkin semua beban akan jadi lebih ringan, bisiknya, matanya bersinar penuh harapan. Malam itu Aisyah menelefon ibunya. Di hujung talian suara ibunya kedengaran letih tetapi penuh kasih sayang. Adik belajar rajin-rajin ya, jangan risau sangat. Kita memang orang susah tapi Abah dengan Mak akan cari jalan. Adik kena jaga kesihatan dulu. Mendengar kata-kata itu, Aisyah menahan sebab dia tidak berani meluahkan segala kebimbangannya, hanya menjawab perlahan. Baik Mak. Adik akan cuba. Dalam kegelapan bilik asrama, di tengah-tengah suara rakan-rakan berbual, Aisyah tidak dapat melelapkan mata. Dia memikirkan masa depannya dan tentang taklimat beasiswa oleh Tuan Rektor keesokan harinya. Dia langsung tidak menyedari bahawa langkah pertamanya ke dewan itu akan membuka satu lembaran hidup yang penuh tragedi. Sebuah jalan di mana setiap pilihan tersembunyi antara cahaya dan kegelapan. Keesokan paginya, mentari Shah Alam mula memancarkan sinarnya ke atas bangunan-bangunan lama di Universiti Maritim Malaysia. Para pelajar baharu yang segak berbaju kurung dan kemeja berjalan dalam kumpulan menuju ke Dewan Besar, suasana riuh dengan semangat orang muda. Di antara mereka, Aisyah melangkah dengan kasut kainnya yang sudah haus sambil memegang sebuah buku catatan yang baru dibeli di kantin. Dia menyelinap di celah-celah orang ramai, hatinya berdebar-debar antara teruja dan bimbang. Dewan Besar terang benderang, kerusi-kerusi hampir penuh. Di atas pentas sehelai kain rentang merah tertera tulisan "Selamat datang mahasiswa baharu Universiti Maritim Malaysia." Seluruh dewan bertepuk tangan apabila Tuan Rektor Dato' Iskandar muncul. Seorang lelaki berusia lingkungan 50-an, bertubuh tinggi, rambutnya yang mula memutih disisir rapi dan sut biru gelap yang dipakainya membuatkannya kelihatan begitu berkarisma. Aisyah yang duduk di barisan tengah tanpa sedar memerhatikannya. Suara Dato' Iskandar bergema garau dan tenang. Anak-anak pelajar yang saya kasihi, hari ini menandakan permulaan satu perjalanan baharu.
Anda semua telah melepasi peperiksaan yang sukar untuk menjadi mahasiswa di Universiti Maritim Malaysia, salah sebuah institusi pengajian tinggi yang berprestij di negara ini. Dewan senyap sunyi, setiap kata-katanya meresap ke dalam hati para hadirin. Kemudian Dato' Iskandar mula bercakap tentang perkara yang paling dinanti-nantikan oleh Aisyah. Pihak universiti menawarkan beberapa beasiswa penuh untuk pelajar yang cemerlang. Bagi menggalakkan semangat belajar dan mengatasi kesusahan kami mencari calon yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga mempunyai keazaman dan cita-cita yang tinggi. Dewan menjadi gamat. Aisyah menelan air liur, tangannya menggenggam erat buku catatan. Fikirannya terbayang wajah ibu bapanya di kampung berjemur di tengah panas. Aku mesti dapatkan beasiswa ini walau dengan apa cara sekalipun. Di sebelahnya Siti berbisik, wah menarik bunyinya. Tapi mesti susah nak dapat. Beasiswa penuh siapa yang tak nak. Aisyah tersenyum kelat, matanya tetap menunjukkan keazaman. Ya, tapi aku akan cuba. Selepas majlis, para pelajar mula bersurai. Ramai yang keluar makan tengah hari bersama-sama. Aisyah pula masih berdiri di hadapan dewan, matanya curi-curi memandang ke arah Tuan Rektor yang sedang bersalaman dengan para pensyarah dan ibu bapa. Lelaki itu kelihatan sangat berwibawa, tetapi pandangan matanya yang tajam membuatkan Aisyah berasa serba salah antara kagum dan sedikit gerun. Petang itu di dalam bilik asrama yang sempit, Aisyah membuka komputer ribanya yang lama untuk mencari maklumat lanjut mengenai syarat-syarat beasiswa. Tetapi maklumat di laman web universiti agak umum. Penilaian dibuat berdasarkan keputusan akademik dan sokongan daripada pihak pengurusan universiti. Dia mengerutkan dahi. Sokongan daripada pihak pengurusan, maksudnya kena ada orang dalam kesiti yang sedang berbaring sambil menaip di telefonnya berkata acuh tak acuh, beasiswa macam ni kadang-kadang bukan tengok markah saja. Dengarnya kena ada kabel baru senang dapat. Aisyah tersentak. Kabel tu apa? Siti mengangkat bahu. Maksudnya kena ada pensyarah yang rekomen atau ada orang kuat yang tolong. Macam kita ni orang kampung, markah tinggi saja belum tentu cukup. Kata-kata itu membuatkan Aisyah resah sepanjang malam. Hatinya dipenuhi kebimbangan dan harapan. Dia tahu dia amat memerlukan beasiswa itu, tetapi jalan untuk mendapatkannya tiba-tiba terasa begitu sukar. Keesokan paginya ketika sedang beratur untuk membeli sarapan di kantin, seorang wanita pertengahan umur dari pejabat akademik menghampirinya. Adik ni Aisyah kan? Kalau adik berminat dengan beasiswa, adik boleh terus berjumpa dengan Tuan Rektor untuk bertanya lanjut. Tuan Rektor sangat prihatin dengan pelajar yang datang dari keluarga susah tapi bersemangat untuk berjaya. Aisyah terkejut. Adakah ini satu peluang? Jantungnya berdegup laju, pelbagai fikiran bermain di benaknya. Dan pada saat itulah takdir secara senyap telah membawanya ke satu kancah yang tidak pernah dijangkanya. Tengah hari itu cuaca di Shah Alam agak panas, angin dari pelabuhan Klang membawa bersama bau laut. Aisyah duduk di bilik asramanya, matanya termenung keluar tingkap. Kata-kata staf pejabat akademik itu terus terngiang-ngiang. Adik boleh terus berjumpa dengan Tuan Rektor. Dia menggigit bibir, hatinya berbelah bahagi antara teruja dan takut. Akhirnya fikiran tentang yuran pengajian yang perlu dibayar tidak lama lagi mendorongnya untuk bertindak. Dia mengumpul segala keberaniannya, melangkah keluar dari kolej kediaman dan berjalan menyusuri laluan pejalan kaki menuju ke bangunan pentadbiran. Bangunan 3 tingkat berwarna kuning pucat itu mempunyai papan tanda besar di hadapannya, pejabat rektor. Aisyah terhenti seketika, tangannya tanpa sedar menggenggam tali bagnya. Dia menarik nafas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. Setiausaha di meja hadapan memandangnya dengan senyuman formal. Adik cari siapa? Saya nak jumpa Tuan Rektor Dato' Iskandar. Saya pelajar tahun pertama, nak bertanya tentang beasiswa. Setiausaha itu memandangnya dari atas ke bawah, matanya tertancap pada wajahnya yang masih kekanak-kanakan lalu mengangguk perlahan. Tunggu sekejap ya. Tuan Rektor ada masa lapang. Beberapa minit kemudian pintu kayu di hadapannya terbuka. Suara seorang lelaki yang garau kedengaran. Bagi dia masuk. Aisyah melangkah masuk, jantungnya berdegup kencang. Bilik itu luas dan kemas dengan meja kerja yang berkilat dan rak buku yang penuh dengan fail. Dato' Iskandar sedang duduk di kerusi, pusingnya kemeja putihnya tidak dibutang di leher kelihatan santai. Dia memandang Aisyah, matanya yang tajam seolah-olah dapat membaca seluruh isi hatinya. Kamu Aisyah kan? Tanyanya perlahan. Ya Tuan, jawab Aisyah, suaranya bergetar. Dato' Iskandar tersenyum sedikit.
Saya dengar kamu pelajar yang pandai dari Kuala Selangor, betul keluarga petani susah tapi masih berusaha sampai dapat masuk universiti ini. Bagus, sangat bagus. Mendengar latar belakang keluarganya disebut, Aisyah tergamam. Bagaimana Tuan Rektor boleh tahu semua itu? Wajahnya serta-merta menjadi merah padam. Saya cuma berharap dapat belajar bersungguh-sungguh supaya tak kecewakan ibu bapa saya. Dato' Iskandar mengangguk perlahan lalu bangun dan berjalan mengelilingi mejanya. Suaranya tiba-tiba menjadi lebih mesra. Universiti sentiasa menggalakkan pelajar seperti kamu. Biasiswa penuh ini bukan semua orang boleh dapat. Ia bukan sahaja memerlukan pencapaian akademik tetapi juga kepercayaan daripada pihak pengurusan. Jantung Aisyah berdegup lebih kencang. Perkataan kepercayaan itu membuatnya keliru. Saya akan cuba belajar sebaik mungkin, Tuan. Dato' Iskandar berhenti di hadapannya, matanya merenung tajam. Berusaha itu satu hal. Tapi dalam hidup ni ada peluang yang datang cepat atau lambat bergantung pada cara kamu merebutnya. Saya suka pelajar yang pandai bawa diri. Kamu faham maksud saya? Aisyah menjadi bingung dan menundukkan kepalanya. Dia tidak faham maksud tersirat di sebalik kata-kata itu, hanya merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Tetapi Dato' Iskandar kemudiannya tersenyum dan menepuk bahunya perlahan. Jangan risau. Percayalah pada saya akan perhatikan kamu. Kata-kata itu seolah-olah satu janji tetapi juga seperti seutas tali gaib yang mengikat Aisyah. Dia menunduk mengucapkan terima kasih lalu bergegas keluar dari bilik itu, jantungnya masih berdebar kencang. Apabila dia kembali ke kolej kediaman petang itu, Siti terkejut melihat wajah Aisyah yang pucat. Kau pergi mana tadi? Macam orang hilang semangat. Aisyah menjawab perlahan, aku baru jumpa Tuan Rektor. Dia kata dia akan perhatikan aku. Siti mengerutkan dahi, suaranya penuh kerisauan. Bunyinya tak sedaplah. Aisyah, orang besar macam tu takkan dia nak ambil berat pasal kau hanya sebab markah. Tetapi Aisyah hanya diam. Di dalam hatinya ada rasa bimbang dan gembira. Gembira kerana biasiswa itu seolah-olah semakin hampir. Tetapi pada masa yang sama satu perasaan tidak senang mula menyelinap masuk seperti bayang-bayang gelap. Beberapa hari selepas pertemuan di pejabat rektor, Aisyah mula merasakan kehidupannya sebagai mahasiswi menjadi sedikit aneh. Pada mulanya dia fikir ia hanya kebetulan tetapi lama-kelamaan tanda-tandanya menjadi semakin jelas. Semasa kelas pengenalan pengurusan, apabila pensyarah mengambil kedatangan nama Aisyah disebut dengan nada ceria. Aisyah, awak ni pelajar yang sangat rajin. Saya ada dengar Tuan Rektor sebut tentang awak. Seluruh kelas menjadi riuh, banyak mata tertumpu kepadanya penuh dengan rasa ingin tahu dan cemburu. Aisyah hanya menunduk diam, mukanya merah padam. Hatinya berasa bangga tetapi juga cemas. Kenapa Tuan Rektor sebut nama aku? Pada pensyarah tanyanya dalam hati. Petang itu semasa mesyuarat kelab, pengerusi kelab tiba-tiba memanggil namanya. Aisyah, kamu terpilih untuk mewakili kelab dalam acara libat sama komuniti minggu depan. Ini peluang yang baik, cuba buat yang terbaik ya. Siti rakan sebiliknya menariknya ke koridor. Kau nampak tak, baru masuk universiti pensyarah dah sebut nama, lepas tu terpilih untuk acara pula. Semuanya ada kaitan dengan Tuan Rektor. Kau tak rasa pelik ke? Aisyah cuba tersenyum. Mungkin nasib aku baik sikit. Siti menggelengkan kepala. Nasib baik aku, cuma takut harga untuk nasib baik ni mahal. Malam itu apabila membuka lokernya, Aisyah terkejut melihat sebuah kotak hadiah kecil yang dibalut cantik. Dia membukanya dengan teragak-agak. Di dalamnya ada sehelai selendang sutera berwarna biru virus bersama sekeping kad tulisan tangan. Hadiah kecil untukmu. Semoga terus bersemangat dalam pelajaran. Siti terbeliak. Siapa bagi ni? Jangan-jangan. Aisyah cepat-cepat menyimpannya, jantungnya berdegup kencang. Dia tahu siapa pengirimnya tetapi tidak berani mengaku. Fikirannya bercelaru antara gembira dan bimbang. Keesokan harinya semasa kelas hubungan etnik, apabila ketua kelas mengedarkan borang maklumat, Aisyah mendapati namanya mempunyai satu catatan tambahan calon potensi biasiswa penuh. Dia terketar-ketar melihat kertas itu, seolah-olah masa depannya kini cerah di hadapan mata. Namun di koridor dia terdengar beberapa orang berbisik. Budak tu baru masuk dah nak dapat biasiswa, mesti ada apa-apa. Ia dengarnya selalu keluar masuk pejabat rektor. Bisikan itu membuatkan muka Aisyah pucat. Dia berjalan laju tetapi kata-kata itu terus terngiang-ngiang. Malam itu di atas katil dia memalingkan mukanya ke dinding, air matanya hampir menitis.
Siti duduk di sebelahnya dan berbisik, Aisyah, aku cakap betul ni, kau kena hati-hati. Tak ada orang yang bagi sesuatu secara percuma. Aisyah diam tidak menjawab. Hatinya kini berbelah bahagi. Satu sisi dipenuhi harapan untuk mendapatkan beasiswa yang boleh menyelamatkan masa depannya, manakala sisi lain dipenuhi ketakutan terhadap pandangan berkuasa Datuk Iskandar. Kemudian satu mesej masuk ke telefonnya hampir tengah malam. Esok datang ke pejabat saya selepas kelas. Ada perkara penting saya nak bincang tentang beasiswa. Iskandar. Aisyah menggigit bibir, jantungnya bergetar. Dia tahu ini hanyalah permulaan kepada jalan yang akan ditempuhinya. Jalan yang gelap tetapi di hujungnya bersinar cahaya beasiswa yang gemerlapan. Keesokan petangnya selepas kelas terakhir tamat, kampus mula lengang. Para pelajar beransur-ansur pulang, ada yang ke kafe, ada yang pulang ke kuliah kediaman. Aisyah berdiri termangu-mangu di bawah sebatang pokok, telefon di tangannya masih memaparkan mesej dari malam tadi. Datang ke pejabat saya selepas kelas. Dia menelan air liur, jantungnya berdegup kencang, kakinya terasa berat. Di satu sisi dia takut dengan kata-kata Siti, tak ada orang yang bagi sesuatu secara percuma. Tetapi di sisi lain bayangan ibu bapanya di kampung dan yuran pengajian yang semakin hampir mendorongnya untuk melangkah. Aisyah menarik nafas dalam-dalam lalu berjalan menuju ke bangunan pentadbiran. Pintu kayu itu sedikit terbuka memancarkan cahaya lampu kuning. Setiausaha sudah pulang, suasana sunyi sepi. Dia mengetuk perlahan. Tuan saya Aisyah. Suara lelaki yang dikenalinya kedengaran perlahan tetapi jelas. Masuklah. Pintu tertutup di belakangnya meninggalkan bunyi daun-daun berdesir di luar. Di dalam bilik mewah itu dengan meja kayu berkilat, sofa kulit dan haruman minyak wangi yang lembut, Datuk Iskandar sedang duduk tanpa sutnya, hanya memakai kemeja putih memegang secawan teh. Dia memandang Aisyah dengan senyuman seolah-olah sudah lama menunggunya. Dah sampai, duduklah. Dia menunjuk ke kerusi di hadapannya. Aisyah duduk perlahan-lahan, tangannya menggenggam hujung bajunya. Matanya mengelak hanya memandang ke lantai. Datuk Iskandar meletakkan cawannya, suaranya garau tetapi penuh makna. Kamu tahu tak, saya sangat hargai pelajar yang datang dari keluarga susah tetapi punya cita-cita tinggi. Beasiswa penuh ini bukan mudah, tetapi untuk kamu saya rasa ia sangat mungkin. Mendengar itu hati Aisyah bergetar. Dia mahu bangun untuk mengucapkan terima kasih tetapi kata-kata seterusnya membuatkan tubuhnya kaku. Tapi semua benda dalam dunia ni perlukan pertukaran. Kamu faham, kan? Aisyah mengangkat muka, matanya bertemu dengan pandangan tajam lelaki itu. Pada ketika itu dia merasa dirinya sangat kecil diselubungi oleh satu kuasa yang tidak kelihatan. Tekaknya terasa kering, dia hanya mampu berkata perlahan, saya akan cuba. Datuk Iskandar tersenyum sinis menuangkan teh ke dalam cawan untuk Aisyah. Suaranya menjadi lebih lembut. Jangan takut. Saya tak paksa. Cuma saya nak kamu percayakan saya. Saya akan bantu kamu asalkan kamu lebih rapat dengan saya. Faham maksud saya? Kata-kata yang kabur tetapi cukup untuk membuatkan Aisyah menggeletar. Dia menunduk kedua-dua tangannya diramas sesama sendiri. Separuh hatinya mahu bangun dan lari tetapi separuh lagi ditahan oleh perkataan beasiswa. Suasana menjadi tegang selama beberapa minit. Kemudian Datuk Iskandar bangun dan berjalan ke arahnya. Tangannya diletakkan perlahan di bahu Aisyah, cukup untuk membuatkan seluruh tubuh gadis itu kaku. Dia menunduk dan berbisik, jangan risau, masa depan kamu saya akan uruskan. Aisyah seolah-olah terperangkap dalam sebuah labirin. Dia menggigit bibir, tidak berani bergerak. Pelbagai imej bermain di fikirannya, sawah padi di kampung, wajah ibu bapanya dan impian untuk naik ke pentas menerima beasiswa. Semuanya bercampur aduk menolaknya ke satu simpang yang sukar untuk berpatah balik. Apabila dia keluar dari pejabat itu, langit Shah Alam sudah gelap. Angin laut bertiup kencang. Aisyah berjalan dengan langkah yang berat, hatinya sakit dan kata-kata Datuk Iskandar terus terngiang-ngiang. Masa depan kamu saya akan uruskan. Di kolej kediaman Siti sudah menunggu. Melihat Aisyah pulang lewat, dia terus bertanya. Kau pergi mana? Jumpa Tuan Rektor lagi kan? Aisyah terkejut dan tergagap-gagap. Ya, aku cuma tanya pasal beasiswa. Siti memandangnya tajam dan mengeluh. Aku tak percayalah. Aisyah, jangan biarkan diri kau terjerat. Semua benda ada harganya. Tetapi Aisyah hanya diam memandang keluar tingkap.
Di kejauhan lampu-lampu pelabuhan kelihatan samar-samar sama seperti jalan di hadapannya kelihatan bercahaya tetapi penuh dengan perangkap. Selepas pertemuan itu Aisyah hidup dalam keadaan yang aneh antara bimbang dan berharap. Dia tidak memberitahu sesiapa pun kecuali Siti tetapi rakan sebiliknya itu hanya memandangnya dengan rasa simpati dan cemas. Aisyah sering memujuk dirinya, asalkan aku dapat beasiswa semuanya akan baik-baik saja. Nanti aku boleh ubah nasib keluarga. Janji Datuk Iskandar, seolah-olah menjadi sauh yang menahannya walaupun jauh di sudut hati ada sesuatu yang tidak kena. Minggu berikutnya keputusan ujian pertengahan semester diumumkan. Ramai pelajar mengeluh mendapat markah rendah tetapi Aisyah terkejut melihat namanya berada di senarai teratas. Dia tidak percaya dengan matanya. Siti melihat papan kenyataan dan berpaling kepada Aisyah. Kau memang belajar rajin tapi markah naik mendadak macam ni agak pelik. Aisyah hanya tersenyum paksa. Mungkin nasib aku baik. Tuah itu tidak berhenti di situ. Penasihat akademik memanggilnya ke pejabat. Aisyah, kamu akan mewakili kelas untuk memberi ucapan dalam majlis convocation akan datang. Ini satu penghormatan. Rakan-rakan sekelasnya mula berbisik. Kenapa dia baru tahun pertama? Banyak mata memandangnya dengan rasa cemburu. Petang itu Aisyah menemui satu lagi kotak di atas mejanya. Kali ini sebatang pen dakwat jenama mahal berkilat bersama sekeping nota hadiah kecil supaya kamu lebih yakin di hadapan orang ramai. Tangannya terketar-ketar memegang pen itu. Siti masuk dan melihatnya lalu berkata dengan tegas. Berapa banyak lagi benda kau nak terima orang tak bagi percuma Aisyah? Aisyah menggenggam pen itu matanya berkaca. Siti, aku tak ada pilihan lain. Kalau aku lepaskan peluang ni macam mana dengan ibu bapa aku malam itu? Aisyah membuka telefonnya. Mesej daripada nombor Datuk Iskandar muncul. Teruskan belajar, jangan risau, saya akan jaga kamu. Dia memandang skrin dalam kegelapan, air matanya menitis perlahan. Dia berasa terikat tetapi tidak berani melepaskan diri. Pada hari majlis convocation dewan dihias indah. Apabila Aisyah naik ke pentas untuk berucap, tepukan gemuruh kedengaran. Dia memakai baju kurung putih, wajahnya ceria, suaranya gemetar tetapi penuh keazaman. Saya berjanji akan belajar bersungguh-sungguh untuk membalas kepercayaan para pensyarah. Pada ketika itu Datuk Iskandar duduk di barisan hadapan memandangnya dengan senyuman yang sukar ditafsir. Tiada siapa yang perasan tetapi Aisyah dapat merasakan tekanan yang tidak kelihatan dari pandangan itu. Selepas majlis beberapa pelajar berbisik di koridor. Budak tu mesti ada orang kuat tolong. Baru masuk dah dapat berucap, markah pun tinggi semacam. Mestilah rapat dengan Tuan Rektor. Aisyah terdengar bisikan itu, mukanya pucat. Dia berjalan laju tetapi kata-kata itu mengejarnya seperti bayang-bayang. Setibanya di bilik dia terduduk di atas katil, mukanya ditutup dengan tangan. Siti duduk di sebelahnya dan berkata perlahan, nampak tak orang dah mula bercakap. Kau boleh tahan ke? Aisyah tidak menjawab. Di dalam hatinya kegembiraan berdiri di atas pentas bercampur dengan rasa malu yang mendalam. Dia tidak tahu sama ada dia berada di jalan yang betul atau sedang menempah jalan ke neraka. Di luar bandaraya Shah Alam tetap sibuk. Tetapi di dalam bilik asrama yang kecil ini dunia Aisyah seolah-olah sudah mula berubah. Sebuah dunia yang penuh gemerlapan tetapi diselubungi bayang-bayang fitnah. Masa berlalu dengan pantas. Beberapa minggu selepas majlis itu kehidupan Aisyah berubah sepenuhnya. Kemana sahaja dia pergi orang mula mengenalinya. Dia bukan lagi gadis kampung yang pemalu tetapi telah menjadi wajah harapan di mata para pensyarah. Namun semakin terang cahaya yang menyinarinya, semakin berat bayang-bayang di dalam hatinya. Mesej daripada Datuk Iskandar tidak lagi terhad kepada perbincangan tentang beasiswa. Mesej-mesej itu menjadi lebih kerap dan lebih peribadi. Dah makan petang ni, ada masa tak saya nak jumpa bincang tentang masa depan kamu? Pada mulanya Aisyah berasa was-was tetapi lama-kelamaan pertemuan itu menjadi satu kebiasaan. Pada suatu petang Sabtu hujan renyai-renyai turun di Shah Alam. Aisyah memegang payung sambil melangkah masuk ke sebuah kafe mewah yang tersembunyi di sebatang jalan kecil. Ini adalah tempat yang ditetapkan oleh Datuk Iskandar. Di dalam alunan muzik Perancis yang perlahan kedengaran. Datuk Iskandar sudah menunggunya memakai kemeja biru gelap, tali lehernya dilonggarkan. Dah sampai, duduklah, katanya sambil menarik kerusi untuk Aisyah. Aisyah meletakkan benya, jantungnya berdegup laju.
Dia duduk di hadapannya, bau kopi yang harum tidak dapat menghilangkan rasa gemetarnya. Dato' Iskandar memandangnya dengan senyuman yang sukar ditafsir. Prestasi kamu semakin bagus, semua orang puji. Saya bangga dengan kamu. Terima kasih tuan, jawabnya perlahan. Dato' Iskandar mencondongkan badannya, suaranya direndahkan. Kamu tahu tak, saya boleh bantu kamu lebih banyak lagi. Bukan setakat beasiswa, malah peluang latihan industri di syarikat besar atau ke luar negara. Tapi ia perlukan kepercayaan mutlak antara kita berdua. Aisyah menunduk, kedua-dua tangannya digenggam erat. Setiap kata-katanya terasa seperti seutas tali yang mengikatnya. Saya tak tahu nak cakap apa. Dato' Iskandar meletakkan tangannya di atas tangan Aisyah. Sentuhan itu lembut tetapi cukup untuk membuat seluruh tubuh Aisyah kaku. Jangan takut. Saya tak akan biarkan sesiapa pun sakiti kamu. Kamu hanya perlu berada di sisi saya, percayakan saya. Suaranya lembut tetapi penuh dengan kuasa. Di luar hujan turun semakin lebat. Seketika Aisyah melihat keluar tingkap dan ternampak bayangannya sendiri, seorang gadis muda duduk bersama lelaki paling berkuasa di universitinya. Rasa bersalah mula timbul tetapi bayangan beasiswa dan peluang mengubah nasib hidup terus menghantuinya. Ketika hendak pulang, Dato' Iskandar memberikannya sepucuk sampul surat. Ini allowance untuk perbelanjaan kamu. Jangan segan. Aisyah cuba menolak tetapi tangan lelaki itu memaksanya menerima. Dia menunduk dan mengambilnya, jantungnya bergetar. Malam itu apabila dia kembali ke kolej kediaman, Siti sudah menunggunya. Melihat sampul surat di tangan Aisyah, Siti mengeluh, kau dah terlalu jauh Aisyah. Jangan tanam diri kau hidup-hidup. Aisyah meletakkan sampul itu di atas meja, matanya berkaca. Siti, aku cuma nak satu peluang. Siti tidak berkata apa-apa lagi, hanya memalingkan mukanya. Di luar, siren kapal dari pelabuhan sayup-sayup kedengaran seperti keluhan panjang bandaraya itu. Aisyah berbaring memeluk bantalnya, air matanya membasahi sarung bantal. Dia tahu dia telah melintasi satu sempadan yang sukar untuk ditarik balik. Sejak pertemuan-pertemuan peribadi dengan Dato' Iskandar, kehidupan Aisyah semakin berubah, markahnya melonjak naik dan namanya sentiasa muncul dalam senarai anugerah dekan. Setiap kali ada acara universiti, wajah Aisyah pasti kelihatan. Tetapi di sebalik kemasyhuran itu, bisikan-bisikan sumbang semakin menjadi-jadi seperti api dalam sekam. Pada suatu pagi ketika melangkah masuk ke kelas, Aisyah terdengar bisikan dari belakang. Budak tu baru tahun pertama dah popular semacam. Mesti ada orang kuat tolong. Orang kuat apa? Semua orang tahu dia rapat dengan Tuan Rektor. Ia tengok pun dah faham. Takkan markah boleh tinggi macam tu tiba-tiba. Kata-kata itu menusuk telinganya seperti jarum. Aisyah duduk menundukkan kepala, tangannya menggeletar. Dia mahu membantah, mahu menjerit, tetapi dia sendiri tidak pasti sama ada dia masih mempercayai usahanya sendiri. Siti melihat wajah Aisyah yang pucat, menarik kerusinya lebih dekat. Kan aku dah cakap. Lagi banyak keistimewaan kau dapat, lagi banyak orang akan bercakap. Kau boleh tahan ke? Aisyah menggigit bibir dan menjawab perlahan, aku dah tak boleh berhenti lagi. Tiba-tiba satu suara lelaki yang tegas kedengaran dari belakang kelas. Cukuplah tu. Jangan bercakap di belakang orang macam tu. Seluruh kelas berpaling. Itu adalah Amir, seorang penolong pensyarah muda yang baru ditugaskan untuk mengajar kumpulan pelajar tahun pertama. Dia bertubuh kurus tetapi tinggi dengan wajah yang cerah dan mata yang jujur. Amir memandang sekilas ke seluruh kelas sebelum matanya terhenti pada Aisyah, pandangannya penuh simpati. Sepanjang kelas hari itu Aisyah tidak dapat menumpukan perhatian. Tetapi pandangan Amir tadi memberikannya sedikit ketenangan. Apabila kelas tamat, dia bergegas keluar tetapi satu suara memanggilnya dari belakang. Aisyah, tunggu sekejap. Amir menghampirinya, suaranya lembut. Awak nampak tak sihat. Jangan biarkan kata-kata orang lain ganggu awak. Semua orang berhak untuk berusaha asalkan awak percaya pada diri sendiri. Aisyah berasa serba salah, jantungnya berdebar. Dia menunduk. Terima kasih Encik. Tapi kadang-kadang saya rasa macam saya dah tak boleh kawal keadaan lagi. Amir sedikit mengerutkan dahi. Apa maksud awak? Aisyah cepat-cepat menggeleng. Tak ada apa-apalah Encik. Saya cuma penat sikit. Amir memandangnya lama seolah-olah cuba memahami sesuatu tetapi akhirnya hanya mengangguk. Kalau awak perlukan bantuan, awak boleh cari saya. Saya percaya awak cukup kuat. Aisyah berjalan pergi, hatinya terasa berat.
Kata-kata itu ringkas tetapi membuatkan dadanya terasa sebal. Dia sudah terbiasa dengan kata-kata manis dan samar-samar daripada Datuk Iskandar. Apabila mendengar kata-kata yang ikhlas seperti itu, dia berasa ingin menangis. Petang itu di bilik asrama, Siti berkata, "Aku tengok Encik Amir tu lain macam. Dia betul-betul ambil berat pasal kau. Tapi kau berani ke nak ceritakan semuanya?" Aisyah duduk diam, matanya termenung jauh. Dia tahu Siti betul, tetapi bagaimana dia berani? Sekali dia melangkah masuk, adakah jalan untuk kembali? Di luar bandar pelabuhan Shah Alam tetap sibuk, bunyi ombak dan siren kapal bercampur baur. Di dalam bilik kecil itu Aisyah duduk memeluk lutut, hatinya bergelut. Dia berasa seperti berdiri di persimpangan satu jalan yang cerah tetapi palsu, dan satu lagi jalan yang pahit tetapi jujur. Dan langkahnya semakin sukar untuk dihentikan. Bulan kedua berlalu, Aisyah bukan lagi nama asing di universiti. Papan kenyataan sentiasa memaparkan gambarnya pelajar contoh wakil persatuan. Setiap kali melihat gambarnya sendiri, Aisyah berasa bangga bercampur pedih. Di dalam kelas ramai rakan-rakan mula menjauhinya. Apabila pensyarah meminta perbincangan kumpulan, Aisyah sering ditinggalkan keseorangan. Pada suatu hari semasa, waktu rehat, dua orang pelajar perempuan di hadapannya berbisik cukup kuat untuk didengarinya. "Dia tu apa lebihnya, pandai panjat saja. Mestilah Tuan Rektor suka dia, bagilah." Telinga Aisyah terasa panas. Dia menunduk tangannya mencengkam buku, seluruh badannya menggeletar kerana marah tetapi tidak dapat membalas. Malam itu di bilik asrama, Siti tidak dapat menahan sabar lagi. Dia menutup bukunya dengan kuat dan berkata, "Aisyah, kau tahu tak apa orang cakap pasal kau? Setiap hari aku terpaksa dengar." "Aku dah tak tahan." Aisyah mengangkat muka, matanya berkaca. "Aku tak nak jadi macam ni, tapi kalau aku berhenti, macam mana dengan ibu bapa aku di kampung? Aku tak ada jalan lain." Siti membalas dengan geram, "Ada kerja sambilan, mohon beasiswa dengan usaha sendiri. Kau tak nampak ke kau sedang dipergunakan?" Kata-kata itu bagai pisau yang menghiris hati. Aisyah menangis teresak-esak. "Siti, aku tahu. Tapi aku tak sekuat yang kau fikir." Suasana di dalam bilik menjadi sangat tegang. Siti mengeluh dan memalingkan mukanya, membiarkan Aisyah menangis sendirian. Keesokan harinya mesej dari Datuk Iskandar masuk lagi. "Petang ni datang pejabat saya. Jangan risau, saya akan pastikan tak ada siapa yang berani ganggu kamu." Petang itu Aisyah melangkah masuk ke pejabat rektor, tidak lagi dengan rasa gementar tetapi dengan perasaan kosong. Datuk Iskandar memandangnya dengan senyuman mesra. "Kamu hebat. Orang cemburu itu biasalah. Biarkan mereka. Saya ada di belakang kamu." Aisyah hanya tersenyum kelat. Pada ketika itu dia sedar perlindungan lelaki itu tidak percuma. Sebagai balasan, dia telah kehilangan ketenangannya dan pandangan jujur rakan-rakannya. Ketika melangkah keluar di koridor yang malap, dia tidak sengaja bertembung dengan Amir. Amir kelihatan terkejut, matanya penuh dengan persoalan. Aisyah panik, cepat-cepat menunduk dan berjalan pergi. Tetapi beberapa saat kemudian dia terdengar suara Amir dari belakang. "Aisyah, jangan musnahkan diri sendiri." Kata-kata itu membuatkan langkahnya terhenti, hatinya pedih. Tetapi dia terus berjalan kerana dia tahu jika dia berpaling mata yang ikhlas itu akan membuatnya tidak lagi berani menghadapi kebenaran. Malam itu di kolej kediaman, Siti berbaring membelakangi Aisyah. Aisyah pula tidak dapat tidur, matanya terbuka luas. Siren kapal dari pelabuhan kedengaran sayu dan berpanjangan. Dia faham keistimewaan yang diterimanya kini bertukar menjadi harga yang sangat mahal, pengasingan Syak Wasangka dan persahabatan yang semakin retak. Hari-hari terakhir musim panas, angin laut dari pelabuhan Klang membawa kedinginan awal. Di halaman universiti daun-daun mula berguguran. Aisyah berjalan laju di koridor memeluk erat failnya. Dia merasakan setiap mata memandangnya dengan penuh Syak Wasangka. Di dalam kelas, apabila pensyarah memuji eseinya, beberapa bisikan kedengaran lagi. Seorang pelajar lelaki berkata, "Separuh bergurau mesti sebab ada hubunganlah tu." Seluruh kelas ketawa sinis. Wajah Aisyah menjadi panas tetapi dia hanya mendiamkan diri. Selepas kelas, Amir memanggilnya di koridor, suaranya perlahan tetapi tegas. "Aisyah, boleh kita bercakap sekejap?" Dia teragak-agak seketika sebelum mengangguk. Mereka duduk di sebuah bangku batu di bawah pokok. Angin laut bertiup meniup daun-daun kering. Amir memandangnya dengan jujur. "Awak sedang menyiksa diri sendiri." "Saya tak tahu apa sebenarnya yang berlaku antara awak dan Tuan Rektor, tetapi jelas awak terperangkap dalam sesuatu yang berbahaya."
Aisyah menunduk tangannya meramas hujung baju. Suaranya bergetar. Saya tak ada pilihan lain. Saya perlukan beasiswa, perlukan duit untuk terus belajar. Amir menggeleng perlahan. Ada banyak cara lain, Aisyah. Bekerja sambilan mohon beasiswa dari badan luar. Awak sanggup tukarkan masa depan dengan sesuatu yang tak pasti. Awak rasa awak boleh hidup tenang selepas ni? Aisyah menahan sebab matanya berkaca. Tapi kalau saya berhenti, saya akan hilang semuanya. Amir memandangnya lama. Tidak. Kalau awak teruskan, barulah awak akan hilang segalanya. Maruah kawan-kawan dan diri awak sendiri. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Aisyah tidak menjawab, hanya membiarkan air matanya mengalir. Pada ketika itu dia merasakan satu keikhlasan sangat berbeza daripada kata-kata manis Dato' Iskandar. Pada masa yang sama di satu sudut lain di bandar itu, Datin Mariam, isteri kepada Dato' Iskandar, duduk di ruang tamu rumah agam mereka. Telefon bimbit suaminya yang tertinggal di atas meja masih menyala memaparkan beberapa mesej. Matanya tertancap pada satu baris ayat. Saya akan datang selepas kelas. Aisyah. Tangannya menggeletar wajahnya serta-merta berubah. Ini bukan kali pertama dia mengesyaki suaminya. Suaminya sering pulang lewat bau minyak wangi yang asing, panggilan telefon yang dimatikan secara tiba-tiba. Tetapi kali ini mesej itu begitu jelas, seperti sebilah pisau yang menikam jantungnya. Datin Mariam duduk terdiam, jari jemarinya menggenggam cawan teh. Dia tahu suaminya seorang yang berkuasa dan licik, tetapi dia juga tahu perangai suaminya yang suka perempuan. Takkan dia berani buat perkara tak senonoh dengan pelajar universiti sendiri? Fikiran itu membuatnya marah dan sakit hati. Malam itu apabila Dato' Iskandar pulang, Datin Mariam hanya memerhatikannya dalam diam. Suaminya berpura-pura seperti biasa, tetapi di mata Datin Mariam semuanya kelihatan palsu. Dia mengetak bibir membuat keputusan untuk terus memerhati. Dia tahu kebenaran akan terbongkar tidak lama lagi. Di kolej kediaman pula, Aisyah berbaring di atas katil. Kata-kata Amir masih terngiang-ngiang. Kalau awak teruskan, awak akan hilang segalanya. Siti di katil sebelah membelakanginya, tetapi hatinya turut sedih melihat keadaan rakannya. Di luar, angin laut bersiul melalui tingkap membawa rasa sejuk yang menusuk. Dan di dalam hati Aisyah, badai yang sebenar baru sahaja bermula. Pagi awal musim tengkujuh bandaraya Shah Alam diselaputi kabus nipis. Angin dari pelabuhan bertiup kencang. Aisyah melangkah laju masuk ke kelas, wajahnya jelas kelihatan letih. Malam tadi dia hampir tidak tidur. Kata-kata Amir terus bermain di fikirannya. Apabila pensyarah memanggil Aisyah untuk menjawab soalan, beberapa ketawa sinis kedengaran lagi. Seorang pelajar lelaki berkata, "Panggillah dia cikgu. Mana tahu dapat markah tambahan dari orang atasan." Gelak tawa meletus di dalam kelas. Wajah Aisyah merah padam, hatinya pedih. Dia mahu lari tetapi kakinya terasa kaku. Selepas kelas Amir menghampirinya. "Awak tak boleh biarkan mereka menghina awak macam tu." Aisyah menjawab perlahan. "Saya tak tahu nak buat apa lagi." Amir memandangnya dengan tegas. "Percayalah pada saya, awak masih ada peluang untuk berhenti, tapi kalau tidak awak akan kehilangan diri awak sendiri." Dia hanya diam. Dalam pandangan Amir dia melihat satu kebimbangan yang tulus, sesuatu yang sudah lama tidak dirasainya. Sementara itu di satu sudut lain, Datin Mariam telah mula bertindak. Sejak melihat mesej di telefon suaminya, dia menjadi seorang yang berbeza. Dia meminta seorang kenalannya yang bekerja di universiti untuk memerhatikan jadual Dato' Iskandar. Petang itu kenalannya memberitahu Datin sejak kebelakangan ni Dato' Iskandar sering panggil seorang pelajar perempuan bernama Aisyah ke pejabatnya, selalunya di luar waktu pejabat. Mendengar itu tangan Datin Mariam menggenggam telefon dengan kuat, wajahnya pucat. Semua syakwasangkanya kini terjawab. Dia menarik nafas dalam-dalam, menahan marah dan membuat keputusan untuk menyiasat sendiri. Lewat malam itu di pejabat, Rektor Dato' Iskandar duduk bersandar di sofa, segelas wain merah di tangannya. Aisyah duduk di hadapannya, hatinya resah. Dato' Iskandar berkata dengan nada yakin, "Jangan pedulikan gosip di luar sana. Mereka cuma cemburu. Awak ada saya di belakang, tak perlu risau apa-apa." Aisyah menunduk. "Tapi saya rasa penat sangat." Dato' Iskandar ketawa kecil. "Kalau penat, bersandarlah pada saya. Dengan saya awak akan dapat lebih daripada orang lain." Tepat pada masa itu di luar pintu satu bayang-bayang melintas. Datin Mariam. Dia telah mengintip suaminya dari jauh. Hatinya sakit tetapi wajahnya tetap tenang.
Dia tidak menyerbu masuk, sebaliknya berpaling dan pergi. Satu rancangan mula terbentuk di fikirannya. Malam itu Aisyah pulang lewat ke kolej kediaman. Siti sudah menunggunya, matanya merah. Sampai bila kau nak macam ni? Orang di luar dah cakap macam-macam. Kau tak nampak ke kau dah makin teruk? Aisyah menangis tersesak-esak. Siti, aku dah tak ada jalan keluar. Siti terdiam, tidak tahu hendak berkata apa lagi. Sementara itu Amir tidak dapat tidur di biliknya. Dia teringat pandangan cemas Aisyah petang tadi. Dia membuat keputusan untuk melakukan sesuatu. Dia tidak boleh membiarkan gadis itu terus hanyut. Di luar tingkap bandaraya Shah Alam tenggelam dalam kegelapan. Siren kapal dari pelabuhan kedengaran sayu, seolah-olah memberi isyarat akan datangnya satu badai besar. Bukan hanya untuk Aisyah tetapi untuk semua yang terperangkap dalam lingkaran kuasa ini. Pagi itu cuaca di Shah Alam sejuk, hujan renyai-renyai turun. Di dalam dewan kuliah suasana lebih tegang daripada biasa. Aisyah duduk diam, fikirannya melayang. Sejak dipujuk oleh Amir dan Siti, hatinya berbelah bahagi. Setiap kali teringat tentang beasiswa dan ibu bapanya, hatinya menjadi lemah. Tetapi setiap kali teringat pandangan mata Amir dan genggaman tangan Siti, dia berasa pedih dan malu. Pada masa yang sama di tempat lain, Datin Mariam telah bersedia. Selama beberapa minggu dia senyap-senyap mengumpul mesej, gambar dan rakaman audio. Telefonnya kini penuh dengan bukti. Malam tadi dia tidak tidur menyusun setiap bukti ke dalam satu folder. Dia berasa dingin seperti seorang hakim yang akan menjatuhkan hukuman. Pagi ini dia menelefon Dato' Iskandar, suaranya tenang tetapi tegas. Petang ni kita perlu bercakap. Dato' Iskandar berasa sedikit terganggu tetapi bersetuju. Dia tidak menyangka isterinya kali ini berbeza. Petang itu di rumah agam mereka, Datin Mariam duduk di sofa memegang telefonnya. Apabila Dato' Iskandar masuk, dia mengangkat muka, pandangannya tidak lagi sabar. Tengoklah ni. Dia meletakkan telefon di hadapan suaminya. Skrin itu memaparkan gambar-gambar Dato' Iskandar bersama Aisyah di dalam pejabat keluar dari kereta di bawah hujan, tangannya di bahu gadis itu. Datin Mariam memandang tepat ke mata suaminya. Abang masih nak nafikan suasana menjadi kaku. Wajah Dato' Iskandar pucat, dia cuba tersenyum. Apa awak buat ni? Itu cuma bantuan untuk pelajar, bukan macam yang awak fikirkan. Datin Mariam ketawa sinis, suaranya tajam seperti pisau. Bantuan? Saya dah hidup dengan abang 20 tahun, takkan saya tak kenal abang? Abang fikir abang berkuasa, abang boleh buat apa saja? Abang sedang musnahkan seorang gadis muda. Dato' Iskandar mengerutkan dahi. Mariam bertenang. Saya akan selesaikan. Datin Mariam membalas dengan tegas. Selesaikan sekarang juga. Kalau abang tak hentikan semua ni, saya akan bawa semua bukti ni kepada lembaga tata tertib dan pihak media. Jangan fikir saya cuma mengugut. Dato' Iskandar memandang isterinya, matanya penuh dengan kemarahan dan ketakutan. Dia tahu kali ini tiada jalan untuk berundur. Sementara itu Aisyah berada di kolej kediaman. Telefonnya bergetar, mesej dari Dato' Iskandar muncul. Petang ni jangan datang pejabat saya. Ada hal mustahak. Jangan tanya banyak. Dia membaca mesej itu, jantungnya berdebar. Dia merasakan sesuatu yang buruk akan berlaku. Siti masuk ke bilik dan bertanya, kenapa ni? Aisyah menggeleng tetapi suaranya bergetar. Aku takut Siti. Aku rasa semuanya akan terbongkar. Siti memegang tangan rakannya. Inilah masanya untuk kau berhenti. Kau tak berseorangan. Aku dan Encik Amir akan ada bersama kau. Aisyah memandang Siti, air matanya mula mengalir. Buat pertama kalinya dia berkata, aku tak nak macam ni lagi. Siti tersenyum dan memeluknya. Di luar hujan turun dengan lebat. Di rumah Dato' Iskandar, badai yang sebenar sedang melanda. Datin Mariam berdiri menyimpan telefonnya. Saya bagi abang satu peluang terakhir. Sama ada berhenti atau bersedia untuk hilang segalanya. Dato' Iskandar diam, tangannya digenggam erat. Buat pertama kalinya dia merasakan kuasanya benar-benar terancam, bukan dari pihak atasan tetapi dari wanita yang selama ini senyap di belakangnya. Di luar pagar universiti, Amir menunggu Siti di tengah hujan. Apabila Siti tiba, dia berkata perlahan, jaga Aisyah. Mungkin semuanya akan berakhir tak lama lagi. Siti mengangguk, matanya bersinar dengan harapan. Dalam badai yang sedang terbentuk ini, 3 orang, Amir, Siti dan Datin Mariam, kini mempunyai matlamat yang sama, menyelamatkan Aisyah dan memastikan mereka yang menyalahgunakan kuasa menerima padanya.
Cuaca di Shah Alam semakin sejuk. Di koridor universiti langkah para pelajar kedengaran laju di bawah langit yang mendung. Suasana di dalam kampus tiba-tiba menjadi berbeza. Kabar angin mengenai hubungan istimewa antara rektor dan seorang pelajar tahun pertama mula tersebar luas bukan sahaja di kalangan pelajar tetapi juga di kalangan pensyarah. Aisyah duduk di bilik asramanya, kedua-dua tangannya memegang kepala. Dia tahu badai akan datang dan dia berada di tengah-tengahnya. Mesej daripada Dato' Iskandar dari malam tadi masih tertera di skrin telefonnya. Jangan dengar cakap sesiapa. Percayakan saya. Semuanya saya akan uruskan. Dia membacanya berulang kali, hatinya pedih. Di pejabatnya Dato' Iskandar duduk kaku. Kata-kata isterinya masih terngiang-ngiang, sama ada berhenti atau hilang segalanya. Dia tahu isterinya tidak bergurau. Jika bukti itu didedahkan, kerjayanya selama berpuluh-puluh tahun akan hancur dalam sekelip mata. Fikirannya ligat berputar, dia mesti menutup mulut semua orang, mengawal keadaan dan memastikan Aisyah terus berada di pihaknya. Hanya jika gadis itu senyap, dia akan selamat. Petang itu Aisyah dipanggil ke pejabat rektor. Dia berjalan dengan langkah yang berat. Apabila pintu tertutup, Dato' Iskandar memandangnya tajam. Awak ada dengar apa-apa ke? Nampaknya awak dah tak percayakan saya. Aisyah menggigit bibir. Saya penat tuan. Semua orang bercakap pasal saya. Dato' Iskandar mengerutkan dahi. Jangan lupa semua yang awak ada hari ini semuanya sebab saya. Kalau awak khianati saya, awak ingat awak boleh terus berada di sini. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hatinya. Aisyah menggeletar, air matanya berlinangan. Dia sedar tempat yang disangkanya sebagai perlindungan kini telah menjadi penjara. Sementara itu Amir dan Siti duduk di sebuah kafe. Amir berkata Dato' Iskandar tak akan lepaskan dia macam tu saja. Dia tahu kalau Aisyah buka mulut kerjayanya akan tamat. Siti mengangguk cemas. Jadi macam mana Aisyah tu? Lemah semangat, takut dia tak tahan tekanan. Amir memandang keluar tingkap. Kita mesti sentiasa ada di sampingnya. Dan yang paling penting, kita kena tunjukkan pada Aisyah yang masih ada jalan lain, jalan yang bersih. Lewat malam itu di bilik asrama, Siti menggenggam tangan rakannya. Aisyah, kau tak boleh terus macam ni. Encik Amir betul, kalau kau diam dia akan terus pergunakan kau. Tapi kalau kau berani bersuara, kau akan dapatkan semula diri kau. Aisyah menangis tersesak-esak. Aku takut, nanti semua orang pandang hina pada aku. Keluarga aku di kampung mereka akan kecewa. Amir yang baru tiba duduk di kerusi berhadapan mereka. Aisyah, jangan salahkan diri awak lagi. Orang yang patut dipersalahkan ialah dia yang menyalahgunakan kuasa. Awak tak salah bila awak inginkan masa depan yang lebih baik. Tapi awak akan salah kalau awak terus berdiam diri. Air mata Aisyah jatuh berlinang. Dia merasakan dadanya sesak, tetapi dalam pandangan mata Amir dan genggaman tangan Siti dia melihat secebis cahaya. Di rumah agamnya Datin Mariam melihat gambar-gambar di telefonnya. Dia tahu masanya telah tiba. Api di dalam hatinya marak menyala. Dia akan mendedahkan segalanya, tidak kira apa akibatnya. Bukan hanya untuk maruah keluarganya tetapi juga untuk seorang gadis muda yang sedang dimusnahkan oleh lelaki yang pernah dipanggilnya suami. Di luar siren kapal berbunyi lagi. Semuanya seolah-olah memberi isyarat satu persimpangan takdir semakin hampir di mana setiap orang terpaksa memilih terus berdiam diri atau berani berdepan dengan kebenaran. Keesokan paginya kampus Universiti Maritim Malaysia menjadi luar biasa sibuk. Pelajar berkumpul dalam kumpulan berbisik-bisik sambil melihat telefon bimbit. Satu siri gambar baru sahaja tersebar. Rektor Dato' Iskandar bersama seorang pelajar perempuan keluar dari kereta pada waktu malam, tangannya diletakkan mesra di bahu gadis itu. Gambar-gambar lain menunjukkan mereka berdua di dalam pejabatnya. Nama yang disebut-sebut ialah Aisyah. Seluruh kampus gempar. Kan betul habar angin tu, tak sangka sampai macam ni sekali. Budak perempuan tu pun sama pandai ambil kesempatan. Aisyah melangkah masuk ke kelas, jantungnya berdegup kencang. Puluhan mata memandangnya dengan perasaan benci, ingin tahu dan simpati. Bisikan sinis kini menjadi panah yang terus menusuk ke hatinya. Memalukan kelas kita saja. Dia duduk, tangannya menggeletar sehingga tidak dapat memegang pen. Di pejabat fakulti, para pensyarah turut kecoh. Lembaga Tata Tertib Universiti segera mengadakan mesyuarat tergempar. Datin Mariam, orang yang menyebarkan bukti itu, tidak menyembunyikan identitinya. Di hadapan lembaga dia meletakkan telefonnya di atas meja.
Inilah kebenarannya. Jika pihak universiti tidak mengambil tindakan, saya akan serahkannya kepada media. Suasana menjadi senyap. Semua orang faham betapa seriusnya bukti itu. Di dalam pejabatnya, Datuk Iskandar merah padam menahan marah. Berani dia khianati aku, dia tahu isterinya dalang di sebalik semua ini. Fikirannya ligat mencari jalan, dia mesti membuat Aisyah senyap sepenuhnya. Jika gadis itu mengaku, segalanya akan hancur. Telefon Aisyah bergetar tanpa henti. Mesej dari Datuk Iskandar, jangan buka mulut. Kalau awak khianati saya akan musnahkan awak di depan semua orang. Dia menggeletar membaca ugutan itu. Malam itu di bilik asrama, Siti memeluk Aisyah yang sedang menangis terdesak-desak. Kau kena kuat. Inilah masanya kau ceritakan perkara sebenar. Aisyah meraung. Aku takut. Nanti semua orang akan pandang hina pada aku. Ibu bapa aku di kampung mereka akan malu. Siti mengetatkan pelukannya. Yang salah dia bukan kau. Kau dah cukup menderita. Amir tiba tidak lama kemudian. Aisyah dengar cakap saya. Pandangan orang memang kejam, tapi hanya bila awak berani bersuara awak akan bebas. Saya akan ada di sisi awak. Siti pun sama. Kami tak akan tinggalkan awak sendirian. Pandangan mata Amir yang penuh keyakinan memberikan Aisyah sedikit kekuatan. Di tempat lain, Datin Mariam duduk di tepi tingkap, hatinya sedikit sakit tetapi juga lega. Dia tahu dia baru sahaja membuka pintu untuk seorang gadis muda melarikan diri dari neraka dan pada masa yang sama menolak suaminya ke penghujung kerjayanya. Siren kapal dari pelabuhan kedengaran kuat dan bertalu-talu menandakan badai yang sebenar telah tiba. Apa yang tinggal kini hanyalah menunggu siapa yang cukup berani untuk berdiri teguh di tengah-tengahnya. Selepas gambar-gambar itu tersebar, Datuk Iskandar menjadi seperti binatang yang terperangkap. Dia tidak lagi kelihatan berwibawa, sebaliknya menjadi pemarah dan ganas. Di pejabatnya dia mundar-mandir, telefonnya tidak henti-henti berdering. Dia menjerit, jangan benarkan sesiapa pun bercakap, sesiapa yang buka mulut akan dikenakan tindakan tata tertib. Dia tahu kunci segalanya terletak pada Aisyah. Selagi gadis itu diam, dia masih ada peluang. Petang itu dia menghantar mesej kepada Aisyah, malam ni jumpa saya di kafe biasa. Kalau awak tak datang, saya akan beritahu satu universiti yang awak tu perempuan murahan yang sanggup buat apa saja demi cita-cita. Aisyah membaca mesej itu, tangannya menggeletar. Dia faham ini bukan sekadar ugutan. Di mata lelaki itu dia hanyalah buah catur. Siti masuk dan merampas telefonnya. Selepas membaca mesej itu dia terkejut. Berani dia ugut kau macam ni, kita tak boleh biarkan dia. Aisyah panik. Siti, aku takut. Kalau aku bersuara semua orang akan hina aku. Siti memegang tangan rakannya dengan erat. Tidak. Yang salah dia. Inilah masanya untuk kau bangkit, bukan untuk orang lain tapi untuk diri kau sendiri. Malam itu Amir berjumpa dengan Aisyah di perpustakaan lama. Dia ugut, awak kan? Aisyah menunduk, air matanya menitis. Ya encik. Saya takut sangat. Amir mengeluh. Awak ada dua pilihan. Satu, diam dan biarkan dia terus gunakan awak. Dua, bersuara hadapi kesukaran tetapi selamatkan maruah awak. Awak nak hidup dalam kegelapan selamanya atau berani melangkah ke cahaya? Aisyah mengangkat muka, matanya merah. Soalan itu menusuk jantungnya. Dia teringat ibu bapanya, teringat Siti yang sentiasa di sisinya dan teringat dirinya yang dahulu seorang gadis kampung yang penuh impian. Saya nak keluar dari semua ni tapi saya takut. Suaranya bergetar. Amir menggenggam tangannya. Jangan takut. Awak tak berseorangan. Saya dan Siti akan ada bersama awak. Dan ada seorang lagi, isteri dia. Dialah yang mendedahkan bukti pertama. Dia juga mahu semua ini berakhir. Mendengar itu hati Aisyah sedikit lega. Buat pertama kalinya dia tidak merasa terpinggir sepenuhnya. Di seberang sana Datuk Iskandar duduk di dalam keretanya, tangannya menggeletar menahan marah. Dia melihat skrin telefon Aisyah masih belum membalas. Budak ni berani lawan aku akan pastikan dia menyesal. Tetapi dia tidak sedar sudah terlalu banyak mata yang memerhatikannya bersedia untuk membawa kebenaran ke muka pengadilan. Malam itu Aisyah duduk di tepi tingkap bilik asramanya. Di luar cahaya lampu pelabuhan kelihatan malap. Hatinya bergelut antara ketakutan dan keinginan untuk bebas. Dia berbisik kepada dirinya sendiri, aku tak boleh diam selamanya. Itulah kali pertama selepas sekian lama Aisyah berani membuat satu keputusan untuk dirinya sendiri.
Pagi itu cuaca di Shah Alam mendung, hujan renyai-renyai turun. Suasana di Universiti Maritim Malaysia tegang. Khabar angin telah merebak ke seluruh pelusuk kampus. Ada yang bersimpati dengan Aisyah, ada yang mencemuhnya. Aisyah duduk di dalam kelas, matanya merah tetapi pandangannya kini berbeza. Dia masih takut tetapi ketakutan itu tidak lagi menguasai dirinya. Di pejabat Rektor Dato' Iskandar menghempas fail ke atas meja. Berita tentangnya mula bocor kepada media. Dia menjerit kepada setiausahanya, halang semua panggilan dan padamkan nama budak tu dari senarai biasiswa sekarang juga. Aku akan buktikan dia tu cuma perempuan gila harta. Dia tahu untuk menyelamatkan dirinya dia mesti menjatuhkan Aisyah. Lewat petang Siti membawa Aisyah ke jeti berhampiran pelabuhan. Ombak memukul, batu angin sejuk meniup. Kau nak diam, sampai bila dia tak akan lepaskan kau? Kalau kau tak bersuara, dia akan jadikan kau orang yang bersalah. Aisyah menangis. Aku takut. Nanti semua orang tahu aku tak boleh hidup. Siti membalas, tak Aisyah. Bila kau berani bersuara, sekurang-kurangnya kau pegang pada kebenaran. Orang mungkin akan mengata sekejap tapi lama-lama mereka akan faham. Kalau kau diam, kau akan tanggung beban ni seumur hidup. Malam itu Amir datang ke bilik asrama mereka. Esok lembaga tata tertib akan bersidang. Mereka akan panggil awak. Awak tak boleh lari lagi. Inilah masanya untuk awak memilih terus bersembunyi atau ceritakan segalanya. Keputusan di tangan awak. Aisyah mengangkat muka, matanya berkaca tetapi lebih tegas. Encik Amir, kalau saya bersuara, encik janji akan ada bersama saya, bukan saya saja, Siti dan ramai lagi akan lindungi awak. Awak tak berseorangan. Dia menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Datin Mariam duduk di biliknya melihat bukti-bukti di telefonnya. Dia tahu esok adalah pertempuran yang sebenar. Dia sudah bersedia menghantar salinan bukti kepada rakan-rakannya dalam bidang media. Kalau lembaga tata tertib cuba melindungi dia, aku akan biarkan masyarakat yang menghukumnya, bisiknya. Malam itu Aisyah duduk sendirian di tepi tingkap. Siren kapal dari pelabuhan kedengaran sayu. Dia memejamkan mata. Esok aku mesti hadapinya. Macam mana pun aku tak boleh lari lagi. Dalam kegelapan ketakutan itu masih ada, tetapi ia telah memberi laluan kepada satu keazaman yang baharu. Keesokan paginya bilik mesyuarat utama Universiti Maritim Malaysia penuh sesak. Lembaga tata tertib, ketua-ketua jabatan, beberapa pensyarah kanan dan wakil pelajar telah dipanggil. Suasana sangat tegang. Rektor Dato' Iskandar duduk di tengah, wajahnya tegang tetapi masih cuba menunjukkan kewibawaannya. Di seberang meja Aisyah duduk diam, wajahnya pucat, kedua-dua tangannya digenggam erat. Di belakangnya Amir dan Siti duduk sebagai tanda sokongan. Seorang naib rektor memulakan mesyuarat. Hari ini kita berkumpul untuk menyiasat maklumat dan gambar yang telah tersebar. Ini isu serius yang menjejaskan nama baik universiti. Semua mata tertumpu pada Dato' Iskandar. Dia membetulkan tali lehernya. Saya tegaskan, gambar-gambar itu telah disanting dan diputar-belitkan. Saya hanya membantu seorang pelajar yang susah. Ini semua fitnah untuk menjatuhkan saya. Kemudian pandangan beralih kepada Aisyah. Cik Aisyah, ada apa-apa yang ingin kamu katakan? Seluruh bilik senyap sunyi. Jantung Aisyah berdegup kencang. Fikirannya teringat ugutan Dato' Iskandar, kemudian teringat pula kata-kata semangat Amir. Air matanya mula mengalir. Dia berdiri, suaranya gemetar pada mulanya tetapi menjadi semakin jelas. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak mahu perkara ini berlaku. Tetapi hakikatnya saya telah dipergunakan oleh Tuan Rektor Dato' Iskandar. Dia menggunakan kesusahan saya dan harapan saya untuk mendapatkan biasiswa bagi memaksa saya ke dalam satu hubungan yang saya tidak rela. Bilik itu menjadi gamat. Dato' Iskandar pucat, dia menghentak meja. Kamu menipu saya, tak pernah paksa kamu. Kamulah yang cuba goda saya untuk dapat keistimewaan. Aisyah menangis teresak-esak tetapi terus berkata, tidak. Saya cuma nak terus belajar. Saya tak cukup berani untuk melawan tekanan daripadanya. Saya salah kerana berdiam diri terlalu lama. Tapi hari ini saya nak ceritakan kebenaran kerana saya tak sanggup hidup dalam kegelapan lagi. Tangisannya bergema di dalam bilik itu membuatkan ramai yang terdiam. Di barisan belakang Amir menggenggam penumbuknya bangga. Siti turut menitiskan air mata. Akhirnya kau berani bersuara. Seorang ahli lembaga tata tertib berdiri. Kami telah menerima bukti dalam bentuk gambar, rakaman audio dan mesej.
Keterangan Cik Aisyah selari dengan semua bukti yang kami kumpulkan. Dato' Iskandar, apa lagi yang boleh anda katakan? Dato' Iskandar kaku, wajahnya pucat lesi. Dia memandang sekeliling tetapi semua mata memandangnya dengan tajam. Kerusi kuasa yang didudukinya selama ini mula bergegar. Di dalam hatinya Aisyah buat pertama kalinya merasa lega. Walaupun air matanya masih mengalir, matanya memancarkan kebebasan. Mesyuarat itu berlarutan selama beberapa jam. Dato' Iskandar terus cuba mempertahankan dirinya tetapi bukti yang dikemukakan oleh Datin Mariam terlalu kukuh. Akhirnya pengerusi lembaga tata tertib membuat keputusan. Dato' Iskandar, perbuatan anda telah mencemarkan etika sebagai seorang pendidik. Lembaga Sebulat Suara mengesyorkan agar jawatan anda digantung serta-merta dan kes ini diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan lanjut. Tukul diketuk. Dato' Iskandar terduduk di kerusinya, wajahnya putih pucat. Kuasa yang dibanggakannya selama ini hancur dalam sekelip mata. Apabila mesyuarat selesai, Aisyah melangkah keluar, kakinya terasa lemah. Tetapi apabila melihat Amir dan Siti menunggunya, dia menangis teresa-esak. Siti berlari memeluknya. Kau hebat Aisyah, kau dah berani. Amir berdiri di sebelahnya, matanya redup. Saya bangga dengan awak. Hari ini awak bukan lagi mangsa tetapi pejuang kebenaran. Aisyah menangis dalam pelukan rakannya. Buat pertama kalinya ia adalah air mata kelegaan. Beberapa hari kemudian berita itu tersebar di media. Pelajar di universiti menjadi riuh. Ramai yang pernah mencemuhnya kini memandang Aisyah dengan pandangan yang berbeza. Walaupun masih ada gosip, suara-suara simpati kini lebih kuat. Beberapa orang pensyarah datang menemuinya. Kamu sangat berani. Teruskan belajar, pihak universiti akan melindungi kamu. Siti sentiasa berada di sisinya memastikan dia tidak keseorangan. Pada suatu petang yang cerah, Aisyah duduk di tepi jeti memandang ombak dan matahari terbenam. Dia tersenyum lega. Perjalanannya begitu sukar dari seorang gadis kampung yang naif terperangkap dalam lingkaran kuasa sehinggalah menjadi seorang yang berani menentang kegelapan. Siti duduk di sebelahnya. Mulai sekarang kau hanya perlu fokus belajar. Tak ada siapa boleh paksa kau lagi. Aisyah mengangguk perlahan. Aku dah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Sekarang aku nak hidup dengan cara aku sendiri. Di belakang mereka Amir memerhati dalam diam, hatinya dipenuhi keyakinan. Dia tahu jalan di hadapan Aisyah masih panjang tetapi gadis itu telah menemui semula dirinya. Malam itu di rumah agamnya Datin Mariam duduk termenung. Dia tahu perkahwinannya telah berakhir tetapi sekurang-kurangnya dia telah melakukan perkara yang betul. Seorang gadis muda telah diselamatkan dan seorang penyalahguna kuasa telah menerima padanya. Hatinya kembali tenang. Jauh di pelabuhan siren kapal berbunyi panjang seolah-olah menyanyikan lagu untuk satu permulaan yang baharu. Kisah Aisyah berakhir dengan kemenangan kebenaran tetapi pengajarannya akan sentiasa diingati. Seorang gadis muda yang hampir tersesat dalam lingkaran kuasa di mana kemiskinan, impian dan perangkap duniawi bercampur aduk. Aisyah telah membayar harga yang mahal dengan air mata dan pengasingan. Tetapi akhirnya dengan bantuan persahabatan yang tulus, sokongan seorang pendidik yang jujur dan keberanian seorang wanita, dia menemui kekuatan untuk melangkah keluar dari kegelapan. Pengajaran terbesar ialah berdiam diri hanya akan menguatkan kejahatan manakala keberanian untuk bersuara adalah senjata yang sebenar. Jika Aisyah terus memendam kebenaran, mungkin Dato' Iskandar akan terus bermaharajalela dan dia akan hidup selamanya dalam bayang-bayang kehinaan. Tetapi apabila dia berani bangkit, walaupun terpaksa berdepan dengan cemuhan, dia telah menemui ketenangan untuk dirinya dan membuka jalan perubahan untuk orang lain. Kisah ini juga mengingatkan kita bahawa kuasa jika tidak dikawal akan menjadi pedang dua mata. Seorang pendidik yang sepatutnya membimbing telah menggunakan kuasanya untuk mengambil kesempatan. Harga yang dibayarnya bukan sahaja kehilangan kerjaya tetapi juga kehormatan. Kuasa hanya bernilai apabila disertai dengan akhlak. Di sudut lain, kekuatan persahabatan dan kejujuran adalah cahaya yang dapat menarik seseorang keluar dari jurang. Tanpa Siti yang sentiasa berterus terang dan tanpa Amir yang berprinsip, Aisyah mungkin tidak akan cukup kuat untuk melawan. Merekalah cermin dan tangan yang menarik Aisyah keluar dari kegelapan. Datin Mariam, wanita yang pernah senyap di belakang suaminya, akhirnya berani bertindak. Tindakannya bukan sahaja menyelamatkan maruahnya tetapi juga menjadi amaran kepada masyarakat.
Bagi sesiapa yang mendengar kisah ini, mesejnya jelas: jangan sekali-kali menukar maruah dan masa depan dengan kompromi terhadap kejahatan. Apabila menghadapi kesusahan, carilah bantuan. Sentiasa ada tangan yang sedia membantu. Dan yang paling penting, hidup dengan jujur dan baik adalah jalan yang paling berkekalan. Aisyah, dari seorang gadis yang naif, telah menjadi lebih matang. Dia kini faham bahawa nilai sebenar bukan datang dari keistimewaan yang kotor tetapi dari usaha dan harga diri. Dia akan terus belajar mengejar impiannya dengan kakinya sendiri tanpa perlu menunduk kepada sesiapa pun. Dan akhirnya cahaya fajar di bandar pelabuhan itu seolah-olah menjadi penegasan tidak kira betapa gelapnya malam, selagi manusia berpegang pada keyakinan dan keberanian, cahaya keadilan dan ketenangan akan sentiasa kembali.